Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berjalan kaki di tepi bangunan perpustakaan Malaysia, perpustakaan negara ataupun perpustakaan negara Malaysia ataupun dipanggil International Library of Malaysia. Ya. Perpustakaan ini terletak berhampiran dengan Menara KLCC, lebih kurang lokasinya 2 ke 3 kilometer sahaja di sana. Di sana ialah Menara Kuala Lumpur, yang mana hari ini kita akan exercise, kita akan bersenam. Ini signboard Perpustakaan Negara Malaysia ataupun National Library of Malaysia. Di bawah Kementerian Perpaduan Negara Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kalau hari ini kita nak berjalan ke Menara KLCC, di depan sana sahaja. Jadi kita gunakan kedua belah kaki kita untuk berjalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau guna Strava ni bagus. Kita buka Strava lah sangat. Mana dia? App. Saya lupa banyak. Lepas pakai telefon Honor ni, saya lupa nak install dia punya apa orang kata, untuk kegunaan kita kena ada Strava. Ini Strava yang akan kita install untuk ada dah retweet. Mana kereta api dekat sana? Mana train? Sana ke sana, Sarah? Kereta api, Sarah? Salah kita. Kita nak cari kereta api sebenarnya, tapi belah sana ke Sarah? Sana lah. Salah. Sana. Di seberang jalan. Tu bangunan yang hitam. Mana lintas. Wih. Gol. Jaga kereta belakang. Jaga kereta. Hujan. Let's go. Kenapa right pula? Bukan right. Dekat. Bukan right. Saya right. Walk. Lintas. Hujan lah. Wah. Tu dia. Tutup luar sana.
Hujan ni bahaya. DJI 4, Pocket 4 dia tak boleh kena hujan.